Ada orang ni kan, dia banyak je peluang jodoh tapi dia sia-siakannya. Baru-baru ni saya pergilah dekat satu kampung ni. Biasanya kan satu kampung ni ada satu je kedai-kedai macam kedai ubat, klinik, kedai runcit. Yang baru ni saya masuk kedai farmasi. Kebetulan sakit tekak. Dia jam saya dan dia kata kat saya, "Ustazah, tolonglah doakan jodoh." Saya kata, kita orang ni tak tahu nak bertemu jodoh kat mana. Sebab kita orang duduk berdua je. Lepas tu dah lah kat farmasi kampung. Saya kata, "Awak ada tak pergi ke masjid-masjid buat aktiviti?" "Ada. Kami dekat farmasi ni, kami ada package-package untuk orang tua, package umrah." So orang tua ni kalau dekat kampung biasanya, kalau atuk dia beli kedai farmasi tu, sampai ke cucu pun beli kedai farmasi tu, semua anak akan beli kedai farmasi tu. Maknanya rangkaian dia besar dan kami pun akan pergi masjid, jumpa penduduk. Saya kata, itulah peluang awak untuk cari jodoh. Awak boleh pergi ke masjid-masjid, sambil awak berniaga, awak bagilah sign bahawa awak sekarang ni tengah available. Awak ni sesuai untuk jadi isteri orang. Awak ni seorang perempuan yang sangat bagus, menjaga diri, bermaruah, sangat sesuai untuk dijadikan menantu. Rupa-rupanya dia tak perasan, dia ada banyak sangat jambatan jodoh. Dia jumpa banyak sangat makcik-makcik, pakcik-pakcik. Satu kampung tu dia kenal dan banyak sangat aktiviti bersama dengan orang kampung. Tapi dia gunakan peluang tersebut untuk berniaga, tapi bukan untuk cari jodoh. Boleh tak lepas ni awak sekalikan terus? Awak nak cari pasaran untuk kerjaya pun boleh, untuk pendapatan pun boleh, tapi dalam masa yang sama, awak gunakanlah peluang tersebut untuk cari jodoh.